Lampu solar yang model ni saiz besar tau. Tapi kalau korang tengok body dia ni nipis saja. Sebab lampu ni jenis tak ada reflektor. Walaupun tak ada reflektor, tapi waktu malam cahaya dia ni terang tau. Dia boleh maintain cerah macam ni dengan sangat lama. Dia punya LED jenis tak ada reflektor, dia jenis pakai papan macam ni. Dia ada 5 papan lampu LED. Cahaya dia ni boleh cover kawasan yang luas tau. Yang ni lampu solar yang sesuai untuk korang gantung dekat tiang lampu. Ada sebiji lampu ni, gantung dekat tiang lampu, dia boleh cover kawasan yang luas. Yang best pasal lampu ni, walaupun hari-hari korang pasang, tak payah nak bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari saja. Waktu malam, dia akan nyala dengan sendiri. Korang tak payah nak cari switch untuk buka lampu waktu malam. Dia akan nyala dengan automatik. Dia boleh nyala terang macam ni lama pula sebab dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Yang model ni yang jenis premium punya sebab body dia ni jenis die-cast aluminium. Body dia ni berat dan finishing dia ni lawa dan tahan. Finishing jenis powder coat kasar warna kelabu. Tapi walaupun harga keras tapi kualiti dia ni padu. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang ada bajet lebih sikit, korang boleh check yang model besar ni. Yang ni memang baloi walaupun harga mahal.